Dalam dunia ni, manusia boleh gaduh pasal banyak perkara. Tapi ada perkara yang semua manusia sepakat dan yakin, iaitu kita semua pasti mati. Tapi yang peliknya, kita selalu biar rasa ni duduk jauh di belakang. Sebab tu bila datang ujian, kita jadi ragu-ragu, kita jadi goyang. Ubatnya ada pada keyakinan tadi. Bawalah keyakinan ini bila saja kau rasa ragu. Tarik rasa pasti tu, letak depan mata. Bersatulah dengan keyakinan bahawa kita pasti mati. Bila jiwa kau dah bersatu dengan kepastian yang mutlak ni, keraguan dunia yang kecil-kecil tu automatik akan hilang. Macam mana kau boleh ragu dengan hidup yang sementara kalau kau dah yakin dengan mati penamatnya? Bersatu dengan yang pasti, maka yang ragu akan mati.